Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so sebelum tu buat korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang, dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk cepat-cepat tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya korang tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so untuk video kali ni aku nak reviewkan hasil yang aku pergi daripada layar senja dan menonton wayang cerita Papa Zola The Movie. So kat depan ni ada 6 kad yang aku dapat kumpulkan lah sempena marathon untuk Papa Zola ni. Okay, so sebelum tu aku susun dulu kad ni sebab aku akan reviewkan satu-satu lah kad yang aku ada kat depan ni. Okay, so sebelum mulakan aku nak ucapkan terima kasih buat korang yang setia dengan aku punya channel, khususnya daripada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan mana-mana negara lagi lah. Okay, so kat depan ni kita ada 6 Monster Galaxy card dan 1 card event 2 card event. Okay, so jom kita review card-card yang kita dapat hasil daripada layar senja dan juga marathon Papa Zola The Movie lah. Okay, so sebelum tu kita mulakan dengan kad yang kat depan ni lah. So kat depan ni adalah kad event card, yang ni adalah kad untuk layar senja Papa Zola. Yang ini aku hunting ni, aku pergi dekat Bandar Utama Park, tak ingat aku nama tempat tu. Dia dekat taman macam tu lah. So ni adalah event card dia. Kalau korang tengok kat sini ada tahun 2025, tahun lepas punya, sekarang dah tahun 2026. So kat sini ada Monster Universe, ada Monster Universe, terusnya ada Papa Zola The Movie dan ada logo GSC. Dan kad ni pun rilis tahun 2025. Sekejap kamera aku ni tak fokus tahun 2025. Okay, so ni dia layar senja bersama Papa Zola dan kawan-kawan Monster Universe. Okay, so di belakang dia aku keluarkan daripada sleeve supaya kad ni nampak lagi terang. Okay, so kat belakang dia ada tulisan apa ni, Papa Zola The Movie, Monster, Astro Show, di Pawagam 11 Disember 2025 kepada peminat setia kami. Kita baca kat sini. Setiap detik penuh dengan aksi bersama Bobo Boy, Mekamato dan Papa Zola. Anda sentiasa menjadi sumber semangat kami. Menyokong bersorak dan percaya pada kisah yang kami bawakan. Kini Papa Zola tampil sebagai wira utama dalam filem terbarunya Papa Zola The Movie. Bersedialah untuk berhibur dalam sebuah pengembaraan keluarga yang penuh aksi dan gelak tawa bersama Papa Pipi. Bermula 11 Disember 2025 ini di Pawagam berdekatan anda. #Papa Zola The Movie, #Game On. Dan kat belakang ni ada apa ni, QR code lah, so korang boleh scan lah. Aku tak pernah scan lagi QR code ni. Kita tengok dia punya kad dia. Kad dia cantik. Kita tengok sini di center je ada Papa Zola, sempena Papa Zola The Movie, Pipi, Shimubot, Mama Zilla, dan di belakang ni ada sampingan dia Mekamato dan juga Bobo Boy dan Ochobot lah. Dia punya finishing kad dia sangat-sangat cantik. Cuma kelemahan dia, kad ni aku rasa dia macam nipis. Dia tak macam Monster Galaxy card lah. Dia punya lipis dia lebih kurang macam ni lah. Lipis sangat-sangat lipis. Okay, so kad ni antara kad limited lah, so susah nak dapat. So ni antara koleksi aku lah yang aku akan simpan. Okay, so aku masukkan balik dalam sleeve. Okay, so kita nak pergi review kepada kad seterusnya. Okay, kad kedua yang aku akan review adalah kad event card Gala Premier 2025. So kat sini ada event card. So ni sempena Papa Zola The Movie Gala Premier lah. Okay, nice. Okay, so untuk kad event card Gala Premier ni aku keluarkan dulu daripada sleeve. Kad ni pun antara kad yang limited dah, susah nak dapat. Dan kalau korang tengok kat sini ada logo E event card 2025 Gala Premier, dan ni ada macam dekat wayang lah. Ada bas dia ni. Kita zoom kepada bas. Apa ni? Jal apa ni? Tak nampak lah. Kuala Lumpur Kampung Lama. Kat ni ada watak-watak dekat cerita Papa Zola The Movie. Dan dia punya buaya pun masuk sekali dalam kad ni dengan itik-itik ni. Sangat-sangat cantik. Ni ada kacak naik motor. Dan ada Bobo Boy dan Gopal di atas ni. Okay, so kita pergi ke belakang pula. Ni. Dia macam biasalah, dia sama macam yang tadi tu. Tapi yang ini lain sikit ayat dia. Masa yang dinantikan akhirnya tiba. Musuh kejahatan Papa Zola kembali sebagai wira utama dalam filem terbarunya Papa Zola The Movie. Apabila anaknya diculik musuh misteri, Papa Zola sekali lagi dipanggil untuk kembali beraksi.
Kini Papa Zola harus bangkit demi keluarganya dan demi mempertahankan bumi daripada ancaman baharu. Tonton Papa Zola The Movie mulai 11 Disember 2025 di pawagam berdekatan anda. Hashtag Papa Zola, hashtag Game On, dan ni ada logo. Dan di belakangnya finishing dia pun lain dia tak macam yang tadi. Yang tadi kosong, yang ni dia ada macam kotak-kotak je lah, nampak lagi cantik. Dan ini pun kelemahan je pun, kad dia sangat-sangat nipis. Sekejap aku cuba fokuskan sekejap. Nampak dia punya ni sangat-sangat nipis. Dia tak macam Monster Galaxy Card. Monster Galaxy Card dia tebal lagi. Ok, so ni pun aku dah reviewkan. Seterusnya kita nak pergi review dengan kad GSC lah. Kad GSC Papa Zola The Movie yang aku dapat berjaya kumpulkan. Ok, so ni GSC Papa Zola The Movie. Ok, kad pertama yang aku akan reviewkan adalah kad A, Operative Zilla. Kad level A, Operative Zilla, nyawa 100, serangan 120, dan ni ada efek 01, ada logo GSC. Ni yang limited ni ada logo GSC. Ni kad nombor 58/90. Ok, kita keluarkan dulu daripada sleeve supaya nampak lagi clear. Ok, so ni kad dia. Ni ada Mama Zilla memakai topeng ni lah, topeng Papa, Operative Papa ni. Yang di kad dia release dia 2026 Monster Studios. Dan dia ada logo Pack Festa 2026, 2027, dan ada logo Papa Zola The Movie. Efek dia, efek kad lawan tidak berkesan. Dan di belakang dia Monster Galaxy Card lah. So yang ni korang boleh main untuk tournament. Untuk kad yang event card ni tak boleh main untuk tournament. Cuma kad-kad yang belakang ni lah, Monster Galaxy Card ni je lah yang boleh dibuat main untuk tournament. Ok, so yang ni nak dapatnya aku dah tengok wayang dekat ni, dekat apa ni, GSC Setia Alam. Masa tu masa tayangan awal kad ni boleh diklaim lah. Tapi kad ni sangat-sangat cepat habis Aku rasa dalam hari kedua tu dah habis dah kad ni. So alhamdulillah aku berjaya lah grab satu. Walaupun satu pun alhamdulillah lah berjaya grab untuk lengkapkan koleksi aku. Ok, so next kita pergi ke Mama Zola versi Monster pula. Ok, so untuk Mama Zola versi Monster ni aku tengok dekat TGV lah. Yang tadi ni GSC kan. Yang tadi ni GSC, yang ni TGV Cinemas. Ok, so ni Mama Zola Monster. Kita tengok nampak lagi clear. Serangan 180, nyawa 200. Kad bersyarat, kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Mama Zilla tidak bersyarat. Dan kad nombor 59/90. Efek tetapkan attack kad lawan kepada 60. Kad tahun rilis tahun 2026. Ada logo Papa Zola The Movie, Pack Festa 2026, 2027. Okay, so ini kad dia. Tengok cantik juga kad ni pun antara kad yang limited juga cepat sangat habis. Hari kedua aku rasa dah habis dah. Belakang macam ni. So kad ni tebal. Ok, so habis review untuk kad kedua. So kita masuk balik lah dalam sleeve supaya kad ni tak rosak. Sebabnya kad Mama Zilla Monster dengan Mama Zilla ni aku cuma ada satu je. So aku memang jaga elok-elok lah. Ok, so next kita nak reviewkan kad S, kad gold. So yang ni kad gold Papa Zola. Yang ni dapatnya dekat GSC Cinemas, dekat room play, untuk room keluarga lah. So untuk ni ada logo efek 0.2, nyawa 140, serangan 120, dan ni Papa Zola masa muda. Nombor 59/90, rilis 2026, ada logo GSC. Dan ni S Papa Zola. So kad ni antara kad yang cantik lah aku rasa, sebab ni adalah kad S satu-satunya kad gold yang eksklusif untuk Papa Zola sewaktu masa muda lah, masa naik motor ni. Memang nampak cantik lah dengan pistol dia kan. Dan ada efek-efek efek awan atau efek asap macam ni, memang sangat-sangat cantik. Dan kita tengok kepada efek dia pula. So antara efek yang best jugalah efek dia korang kena baca sikit. Dia sangat panjang, kena baca. Pilih satu kad dari deck pihak lawan dan letakkan di zon aktif sendiri, termasuk efek jika kad itu tewas, pulangkan ke tangan ke pihak lawan dan Papa menyambung perlawanan. Efek dia efek yang menarik. Dan finishing dia pun sangat-sangat cantik. Ok, so habis. Dan kad terakhir yang aku nak reviewkan adalah kad Papa Zola Tactical Suit.
Okay, so habis Papazola, dan ni kad terakhir yang aku akan reviewkan iaitu Papazola Tactical Suit. Yang ni adalah kad yang hanya boleh diklaim dengan menonton wayang di TGV Cinema sahaja. Masa tayangan kad ni rilis, aku rasa dalam hari kedua jugalah habis terus. Okay, so ni kad Papazola Tactical Suit, nyawa je 160, serangan 140. Dia lagi kuat lagi kuat daripada kad yang Papazola ni lah. Yang ni nyawa 140, yang ni 160, yang ni lagi tinggi, serangan je pun yang ni lagi kuat lah. Okay, kad 68, kad tahun 2026. The Papazola The Movie Pack Festa 2026-27. Dan ni dia punya finishing dia sangat-sangat cantik. Aku zoom lagi dekat. Ada efek 0.3, tapi yang ni aku tak tahu lah apa kegunaan efek-efek 0.3 ni. Mungkin nanti akan dijelaskan nantilah. Ok, so ni ada S, dan ni ada Papazola punya muka pakai topeng, ada pegang pistol. Dan kita tengok efek dia pula. Efek dia pun, efek yang kali ni efek dia tak panjang macam efek tadi lah. Setiap kali pihak lawan menang atau seri dalam Awesome, alihkan satu kad dari deck mereka ke zone kalah. Efek ni pun efek yang counter, sangat-sangat bahaya juga lah efek-efek yang macam ni Dan finishing dia cantik. So sangat-sangat perfect lah bagi aku. Okay, so dah habis review ke semua kad yang aku perolehi daripada marathon Papazola The Movie ni. So korang yang belum tonton Papazola The Movie, bolehlah tonton dekat Papazola The Movie sebab filmnya sangat-sangat penuh makna lah, khususnya untuk mereka yang dah berkeluarga lah. Okay, so aku rasa review aku sampai kat sini saja. Yang tonton video aku jangan lupa untuk like, share, dan yang paling penting sekali jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. So aku rasa itu saja yang aku dapat reviewkan untuk video aku kali ni. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.